Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Ahmad Luqman bin Ahmad Faizul daripada Sekolah Kebahasaan Paker 3. Di dalam dunia Minecraft ini, saya telah membina semula zoo negara yang terletak di negeri Selangor dengan elemen yang lebih mampan dan menitik beratkan pemeliharaan alam sekitar yang lestari untuk menarik minat pelancong daripada seluruh dunia sempena kempen Visit Malaysia 2026. Fokus utama zoo negara ini adalah pemeliharaan habitat. Saya membina akuarium khas untuk mempamerkan keindahan hidupan akuatik dan ekosistem yang sihat. Bagi haiwan darat pula, haiwan diletakkan di persekitaran yang menyerupai habitat asal haiwan tersebut. Pokok-pokok bukan hanya hiasan, tetapi membekalkan oksigen untuk semua. Sebuah taman rekreasi dan permainan dibina bagi membolehkan pengunjung bersia-sia dan bermain serta menjaga kesihatan fizikal dan mental mereka. Permainan roller coaster ini beroperasi menggunakan sistem tenaga solar. Tempat tanaman organik turut diwujudkan untuk menyalurkan sumber makanan kepada kafe dan jualan makanan kepada pengunjung yang ingin memberi makanan kepada haiwan di zoo. Tadahan air hujan digunakan untuk menyiram tanaman dan tenaga solar digunakan untuk menggerakkan gerabak makanan beroperasi secara automatik. Pengunjung boleh membeli dan memberi makanan kepada haiwan di kios jualan. Sebuah kafe diwujudkan untuk menjual makanan sihat dan berkhasiat dari sumber tanaman organik yang ditanam di zoo. Makanan sihat seperti keledek bakar dan jus timikai dijual di kafe zoo ini. Tong sampah kita semula diletakkan di sekitar kawasan zoo untuk pengurusan sisa dan pemeliharaan alam sekitar supaya dapat menjaga kebersihan dan mengurangkan pencemaran persekitaran zoo. Ruang pameran interaktif mengenai haiwan diwujudkan untuk membolehkan pengunjung mendapat ilmu pengetahuan tentang hidupan liar dan kepentingan menjaga ekosistem. Kemudahan tandas disediakan kepada pengunjung. Air daripada tempat tadahan air hujan disalurkan ke tandas sebagai langkah penjimatan dan kebersihan tandas. Saya telah menggunakan ejen untuk membina dinding secara automatik. Dinding telah dinaikkan secara automatik. Melalui projek ini, saya berharap kita semua lebih menghargai khazanah alam kita. Jomlah melawat Malaysia dan marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar demi masa depan yang lestari.